Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Zainuddin Bachok, pensyarah kami untuk subjek pengantar arkeologi, dan saya Muhammad Dihi As-Sahlan akan membentangkan berkenaan dengan topik yang diberikan, iaitu aplikasi kaedah geofizik atau geoelektrik dalam penyelidikan arkeologi. Baik, sebagai pengenalan, kaedah geoelektrik atau keberintangan elektrik ini merupakan salah satu kaedah geofizik yang digunakan secara meluas dalam penyelidikan arkeologi. Kaedah ini berfungsi dengan mengukur perbezaan rintangan elektrik di bawah permukaan tanah bagi mengenal pasti kewujudan struktur buatan manusia tanpa perlu melakukan penggalian awal. Jadi kaedah geoelektrik ini merupakan salah satu kaedah moden pada masa kini yang mana mesin ini akan mengenal pasti rintangan elektrik di bawah tanah dan mengetahui tentang kewujudan struktur buatan manusia itu wujud di dalam bawah tanah tanpa memerlukan penggalian lebih awal, kerana ini boleh menjimatkan masa, boleh menjimatkan tenaga dan boleh mempercepatkan sistem pencarian sesuatu struktur buatan manusia ataupun arkeologi di bawah tanah itu. Baik, seterusnya adalah memahami secara ringkas kaedah sumber sejarah. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang geoelektrik ini, kita akan mengetahui tentang kaedah sumber sejarah. Kaedah sumber sejarah ini terbagi kepada tiga, iaitu kaedah bertulis, kaedah lisan, kaedah arkeologi. Kaedah bertulis iaitu analisis dokumen batu bersurat, lakaran, buku sejarah. Yang mana kaedah bertulis ini bukan kita menulis sesuatu perkara itu, tetapi kita mengetahui sesuatu sumber itu, sejarah itu melalui buku yang telah tertulis. Sebagai contoh, kalau kita mahu mengetahui tentang kewujudan UMS, kita hanya buka buku sejarah tentang bila kelulusan tanah UMS, bila perancangan UMS dilaksanakan, bila pembangunan dilaksanakan, dan bila ia dilaksanakan pembelajarannya dimulai pada tahun bila. Jadi semuanya kita sudah melihat tertulis di dalam buku sejarah, di dalam dokumen-dokumen, di dalam lakaran-lakaran yang telah dilakukan oleh penulis-penulis pada zaman dahulu. Dan kaedah kedua adalah kaedah lisan. Kaedah lisan ini adalah kita membuat temu bual penceritaan. Kita mengetahui sebuah sejarah dan kita mencari tokoh-tokoh ataupun mencari orang-orang yang memahami tentang sejarah tersebut, dan kita membuat rakaman berkenaan apa yang diutarakan. Jadi ini adalah kaedah lisan. Cuma kaedah lisan ini ada satu kelemahan, dia boleh ditokok tambah ceritanya. Mungkin ada yang tidak diketahui tentang perkara tersebut pada zaman dahulu dan diceritakan oleh si Polan A, ceritanya begini, si Polan B ceritanya begini. Jadi ia boleh menjadi satu perdebatan lah di antara cerita-cerita kalau kita mengetahui dan kita merakamkan sesuatu perkara itu dari orang-orang yang berbeza. Dan yang kaedah ketiga ini adalah kaedah arkeologi. Kaedah inilah yang kita akan kupas berkenaan dengan galian saintifik, bahan tinggalan seperti artefak, fosil dan sebagainya. Dan kita akan mengupas tentang kaedah arkeologi ini lebih mendalam lah. So, kaedah sumber sejarah ini terbagi pada tiga, kaedah bertulis, kaedah lisan dan kaedah arkeologi. Dan kita akan masuk kepada sumber kaedah arkeologi. Baik, untuk kaedah sumber sejarah bagi kaedah arkeologi, galian saintifik bahan tinggalan seperti artefak, fosil dan sebagainya, terdapat dua kaedah arkeologi gali cari dalam tanah dan kaedah arkeologi bawah air. Dalam tanah ada tekniknya, arkeologi bawah air juga ada tekniknya. Ia mempunyai perbezaan yang yang tidak sama, kerana arkeologi ini hanya mencari di permukaan, di bawah, di dalam tanah, dan arkeologi bawah air ini kita perlu menyelam dan memerlukan kemahiran yang tinggi, orang yang mahir dalam
menyelam, mempunyai bahan-bahan dan mesin-mesin yang canggih yang diperlukan, dan Malaysia sebenarnya masih kurang dalam arkeologi bawah air ini. Ini biasanya memerlukan kos dan kemahiran yang tinggi lah. Ilmu yang mempelajari tentang peradaban manusia di zaman dahulu melalui bahan yang ditinggalkan. Tidak perlu travel time. Jadi dengan kaedah arkeologi ini kita tidak perlu lagi kembali zaman dahulu. Dengan menggunakan kaedah arkeologi cari gali cari ini dan juga arkeologi bawah air ini adalah kaedah yang boleh kita mengetahui tentang bila wujud dan bilakah ketamadunan, bilakah kebudayaan, bilakah sistem ini berlaku, dan kita boleh mengetahui melalui dua kaedah inilah. Baik, untuk mengetahui tentang gali cari, ada dua teknik yang boleh digunakan dan tidak perlu travel time. Yang pertama dengan teknik dating, iaitu relative dating ini, para peneliti boleh membandingkan aneka period sejarah. Contohnya dari prinsip perbezaan lapisan tanah ataupun menggunakan ilmu geologi boleh mengira umur purba berdasarkan letaknya di sesuatu lapisan tanah. Kalau kita lihat gambaran rajah ini, setiap kedalaman itu adalah sesuatu kaedah mengukur umur. Makin dalam, makin jauh ataupun makin lama sesuatu umur artifak tersebut ataupun bahan buatan manusia itu yang terbenam di dalam tanah. Baik, seterusnya kaedah yang dilakukan secara ilmiah tidak perlu travel time dengan teknik dating, absolute dating. Ia mengkahwinkan arkeologi dan ilmu kimia, teknik yang boleh mengetahui umur benda purba secara lebih spesifik. Absolute dating ini mempunyai banyak jenis. Yang paling popular adalah carbon dating ataupun radiokarbon. Jadi kita ketahui tentang absolute dating ini, yang mana sistem manusia ini ataupun sistem badan kita ini mempunyai karbon 12. Karbon 12 yang tidak pernah hilang. Tetapi karbon 14 ini adalah satu sistem yang ada dalam badan kita ini semakin menghilang. Karbon 14 inilah yang dapat mengira berapa tempoh umur ataupun tempoh jangka masa lamanya sesuatu benda tersebut. Tetapi dengan menggunakan kimia, kena bawa simple itu masuk ke dalam makmal dan kita akan mengira baki karbon 14 itu di dalam sebuah tubuh lah. Bagi contoh harimau ataupun harimau lah. Gambar ini harimau, semakin lama semakin kurang karbon 14 yang diperolehi di dalam badan harimau tersebut, dan kita boleh mengetahui tentang jangka umur harimau tersebut sudah berapa lama. Baik, ini hanya untuk gambaran perbezaan geologi dan arkeologi. Mana kita tahu geologi ini merupakan satu ilmu yang mempelajari tentang bahan-bahan yang membentuk bumi seperti bebatuan, menara, bangunan dan sebagainya. Dan arkeologi pula merupakan ilmu yang mempelajari tentang peradaban manusia di zaman dahulu melalui bahan yang ditinggalkan. Jadi ini kita dapat ketahui geologi dan arkeologi ini mempunyai perbezaan dari segi bahan dan juga ilmu yang kita pelajari tentang peradaban manusia, itulah arkeologi yang kita sebut tentang kebudayaan. Baik, seterusnya kita akan masuk ke dalam topik kita, iaitu kepentingan geoelektrik dalam arkeologi. Dalam bidang arkeologi, kaedah geoelektrik amat penting kerana ia bersifat tidak invensif dan tidak merosakkan tapak kajian. Penggunaan kaedah ini membantu penyelidik menjimatkan kos dan masa serta mengurangkan risiko kerosakan terhadap artifak dan lapisan tanah. Jadi kaedah yang digunakan, kaedah moden yang digunakan dalam penyelidikan arkeologi ini menggunakan kaedah geoelektrik adalah menggunakan mesin untuk melihat jalur elektrik di bawah tanah.
dan kita akan mengetahui dengan gelombang, dengan jalur tersebut, kita akan mengetahui tentang benda-benda yang ada dalam tanah tanpa kita perlu mengorek lebih awal. Dan ini boleh menjimatkan kos, boleh menjimatkan masa dan tidak merosakkan artifak di dalam tanah. Sebab kita nampak kawasan tersebut ada benda, kita hanya berhati-hati, kita akan mengorek lebih berhati-hati, perlahan-lahan berbanding tempat-tempat lain yang kita tidak nampak jalur elektriknya. Jadi seterusnya adalah kepentingan geoelektrik dalam arkeologi. Kaedah geofizik atau geoelektrik dalam arkeologi berfungsi mengesan anomali bawah tanah secara bukan invensif seperti binaan purba, kubur atau sisa tapak, mengurangkan kerja gali tanpa menjejaskan tapak dengan kaedah utama seperti GPR, mengesan gelombang EM, magnetik, kerentanan bahan, electrical resistivity, perubahan rintangan elektrik, dan graviti ketumpatan bagi mengenal pasti lokasi berpotensi untuk ekskavasi dan memetakan struktur bawah permukaan secara efisien, menjimatkan kos dan masa. Ini adalah bacaan-bacaan yang kita akan ketahui tentang geoelektrik ini, di mana mesin tersebut akan memberikan respon balas terhadap GPR, EM, graviti ketumpatan, dan itu akan memberikan respon yang baik untuk ekologi ini membuat pemetaan dan mengorek ataupun membuat gali cari ini mengikut gelombang tersebut, dan ini boleh menjimatkan kos, masa dan lebih efisien. Kalau kita tengok di sini gambar rajah ini, teknik yang digunakan, mesin yang digunakan untuk melihat gelombang di bawah tanah dengan menggunakan elektrik daripada hujung A ke hujung B untuk kita mengetahui tentang jalur elektrik yang ada dalam tanah. Bacaan-bacaan dia kita akan mengetahui selepas ini. Dan kalau kita tengok sebelah bawah adalah teknik yang digunakan, beberapa teknik lah. Kalau kita tengok helikopter itu membuat tinjauan dan menggunakan satu mesin untuk tembak dari aras atas ke bawah, dan dia boleh mengetahui gelombang-gelombang tersebut lah. Ini semuanya teknik-teknik yang digunakan pakai bagi memastikan keberadaan, kewujudan struktur yang ada di dalam bawah tanah lah. Baik, gambar yang ditunjukkan pada masa ini adalah pegawai sains memberikan taklimat ringkas kepada pihak pejabat mufti, wakil jabatan agama dan anak qari'ah masjid, yang mana saya difahamkan apa yang kita ketahui, tapak ini mungkin dibangunkan dan mereka mengkaji ataupun mengetahui tentang kuburan-kuburan lama yang mungkin perlu dipindahkan, mungkin kawasan ini perlu dibangunkan lah. Jadi pihak geosains akan menerangkan tentang kaedah ini dan ia lebih efisien dan selamat lah. Seterusnya juga ini adalah gambar rajah yang menunjukkan tentang pelaksanaan geoelektrik ini untuk mengetahui tentang bahan-bahan artifak ataupun sebagainya di dalam tanah, struktur tanah, untuk memastikan kawasan ini selamat jika dibangunkan ataupun dikorek. Baik, kalau kita lihat gambar rajah ini, ia merupakan satu result yang diguna pakai, itu jalur elektrik, gelombang elektrik daripada A ke B, dan ia membuat satu bacaan dan akhirnya kita mengetahui tentang lakaran-lakaran tersebut, tentang kewujudan terowong lama. Jadi ini adalah satu artifak ataupun satu struktur buatan manusia zaman dahulu yang mungkin tertimbus tanah, dan daripada kaedah geoelektrik ini kita dapat mengetahui tentang jalur elektrik yang ditinggalkan di sana, dan akhirnya kawasan itu merupakan satu yang perlu mungkin boleh dikorek, mungkin boleh dibuat sesuatu dengan bacaan ini yang lebih tepat dan lebih pantas lah.
Baik, untuk kepentingan dalam arkeologi ini, kaedah geoelektrik digunakan untuk mengesan struktur bawah tanah seperti dinding, asas bangunan, kubur dan tapak penempatan lama. Struktur ini mempunyai nilai keberintangan elektrik yang berbeza berbanding tanah semula jadi, sekaligus membolehkan penyelidik mengenal pasti lokasi tinggalan arkeologi dengan lebih tepat. Jadi, seperti kita katakan tadi, menggunakan kaedah geoelektrik ini daripada A ke B, kita akan melihat bacaan itu berbeza-beza daripada tanah yang kosong kepada tanah yang mempunyai struktur yang ada di dalam tanah. Jadi kaedah ini dapat membantu mempercepatkan penyelidik ataupun arkeologi yang membuat bacaan melalui pemetaan yang dilakukan iaitu geoelektrik, melakukan dengan kaedah geoelektrik ini, dan akhirnya ia lebih tepatlah untuk melakukan kerja-kerja pengorek. Seterusnya adalah penentuan sempadan tapak. Selain itu, kaedah ini membantu menentukan sempadan dan keluasan sebenar tapak arkeologi. Maklumat yang diperoleh membolehkan penyelidik memahami susunan atur ruang dan pola penempatan masyarakat lampau tanpa perlu menggali keseluruhan kawasan kajian. Jadi, tapak arkeologi yang diperolehi daripada bacaan geoelektrik tadi, penyelidik dapat mengetahui melalui pemetaan, melalui bacaan tadi, untuk mereka korek kawasan-kawasan tertentu yang mereka mengenal pasti ada struktur yang ada di dalam tanah, dan tidak perlu mengorek seluruh kawasan, dan ini boleh menjimatkan masa dan lebih efisien lah untuk penyelidik membuat kerja-kerja arkeologi. Baik, seterusnya adalah pemilihan lokasi penggalian. Data geoelektrik digunakan untuk mengenal pasti zon anomali yang berpotensi mengandungi tinggalan arkeologi. Ini membolehkan kerja penggalian dilakukan secara lebih sistematik dan berfokus, seterusnya meningkatkan keberkesanan penyelidikan. Jadi seperti kita ketahui, bila sudah dilakukan aktiviti-aktiviti geoelektrik ini, kaedah-kaedah ini semua dan bacaan dapat kita ketahui, dan akhirnya lokasi penggalian ini lebih berstruktur, lebih tepat dan lebih berfokus, dan akhirnya ia dapat memberikan peningkatan keberkesanan penyelidikan tersebut. Kerana kita mengetahui tentang bacaan tersebut, adanya benda itu sana, di sanalah kita perlu korek. Tidak perlu mengorek di kawasan-kawasan yang tidak mempunyai sesuatu bahan yang ada di dalam tanah, dan ini lebih efisien dan cepat untuk penyelidik membuat kerja-kerja mereka. Baik, seterusnya adalah pemeliharaan warisan. Kaedah geoelektrik juga menyumbang kepada usaha pemeliharaan warisan budaya. Maklumat bawah permukaan yang diperolehi dapat membantu pihak berkepentingan merancang langkah perlindungan tapak arkeologi daripada ancaman pembangunan moden. Seperti mana yang kita lakukan baru-baru ini, lawatan di Kampung Pogunan, Muzium Warisan, pelbagai artifak tajau, batu zaman dahulu yang dijadikan untuk penyimpanan kubur-kubur ataupun mangsa-mangsa mayat-mayat lama, dan ia dijadikan muzium warisan. Dan ini juga kaedah ini juga, bila kita dapat bacaan kawasan-kawasan tertentu mempunyai sejarah-sejarah, budaya-budaya lampau, artifak-artifak lama, kita boleh bangunkan kawasan itu menjadi satu muzium, dan ia menjadi satu pendedahan kepada generasi-generasi akan datang tentang warisan-warisan yang mungkin kita boleh pelajari pada zaman lampau, dan ini boleh membantu kita tentang wujudnya budaya-budaya lampau, dan kaedah ini boleh membantu mengetahui tanpa menggali tanah ke semua tempat. Dengan kaedah ini sahaja kita boleh mengetahui dengan lebih pantas dan menyelamatkan pemuliharaan warisan kita. Baik, gambar raja ini menunjukkan tentang pentafsiran penginderaan jauh, di mana ia menggunakan kaedah moden pada masa kini untuk melihat tentang wujudnya struktur-struktur di dalam tanah menggunakan infrared ataupun menggunakan geoelektrik, geomagnetik untuk melihat image ataupun bahan-bahan yang ada di dalam tanah menggunakan image satelit dan juga foto udara lah. Kalau kita tengok sini ada kapal yang akan membuat
foto image, satelit foto image, foto udara untuk melihat di bawah gelombang dia terus tembak di dalam tanah lah. Jadi ini merupakan satu kaedah canggih, kaedah moden, kaedah AI yang ada di negara di dunia, dan di Malaysia amat kurang lah digunakan untuk benda ini. Baik, secara keseluruhan kaedah geoelektrik merupakan pendekatan saintifik yang penting dalam penyelidikan arkeologi yang bukan sahaja membantu dalam pengesanan dan pemetaan tapak, malah menyokong usaha pemeliharaan warisan sejarah secara berkesan dan lestari. Jadi geoelektrik ini sangat membantu kepada penyelidik-penyelidik arkeologi dalam kerja-kerja mereka dengan lebih berkesan, cepat, pantas dan kos yang lebih efisien, dan ia menyokong tentang sejarah warisan kita lah. Jadi ia juga melihat tentang kebudayaan warisan kita yang boleh kita jadikan sebagai rujukan di masa lampau, dan kaedah geoelektrik ini perlu diperkembangkan lah dan perlu dimajukan, diguna pakai kaedah ini di Malaysia untuk memastikan warisan-warisan kita yang lalu dapat kita ketahui dan menjadi panduan kepada kita tentang kewujudan budaya, sesuatu budaya nenek moyang kita.